Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang berbahagia Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah pun berada pada hari-hari yang terakhir di dalam bulan Zulhijjah. Masuk sahaja waktu maghrib tadi, kita sudah masuk pada satu tarikh yang baru, 28 Zulhijjah 1436 Hijrah. Alhamdulillah. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita 40 hadis akhlak mulia. Bulan lepas kita berhenti pada muka surat yang ke-13 atas sekali itu, na'udzubillahi min dzalik. Pada malam ini kita sambung pada petikan di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Oleh itu marilah kita memeriksa hati kita masing-masing, apakah ia sehat ataukah ia telah berpenyakit. Selama ini apakah hati kita menjadi tempat iman yang mantap dan merupakan sumber kekuatan yang dapat mendorong untuk kita berbuat kebaikan, ataukah ia telah menjadi sarang iblis atau istana syaitan yang telah menjadi sumber kekuatan yang selalu mendorong kita untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Cubalah kita meraba dada kita masing-masing dan bertanya kepada diri kita sendiri, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada awal perenggan ini pengarang mengajak kita semua supaya sentiasa berfikir muhasabah akan nasib hidup kita, sama ada hati kita ini hati yang baik ataupun hati yang tidak baik. Daripada hatilah akan timbul perangai-perangai yang baik ataupun akhlak-akhlak yang baik, dan dari hati jugalah yang akan menzahirkan akhlak yang mazmumah, akhlak yang tidak baik. Sebab itulah baginda Nabi SAW pesan dekat kita bahawasanya sekiranya hati bila dia jadi baik, maka semua akan jadi baik. Tapi bila hati manusia ni tak jadi baik, hati dia kotor, hati dia penuh dengan penyakit, maka akan lahirlah golongan manusia yang mana perangai mereka juga tidak elok, wal'ayazubillah. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa sahaja benda yang kita buat terkait dengan hati ni, kita nak sambut ma'al hijrah ni awal Muharram, iaitu perpaduan nadi transformasi negara. Tirut behwang tu kan, perpaduan transformasi negara, nadi transformasi negara. Maka kita nak mencapai perpaduan, semua mestilah bersatu hati di atas agama Allah, di atas syariat Allah, iaitu Islam, baru boleh bersatu. Tapi kalau kawan ni duk kata Islam tak apa nak kena, hak ni dia kata Islam boleh pakai certain benda saja, hak kawan ni kata Islam kena semua kita amalkan, dia tak jadi bersatu. Pasal apa? Semua fikrah dia masing-masing. Ada hak duk dengan ulama, ada hak lawan ulama. Ada yang percaya kepada ulama, ada yang tak
percaya dengan para alim ulama, maka mana mungkin akan berlakunya perpaduan seperti mana yang kita nak lama ni, mustahil. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam sebuah hadis, innamal a'malu binniyat, setiap benda mestilah bergantung kepada niat. Kita malam ni kalau niat kerana Allah, nak menuntut ilmu, nak mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah balas balik apa yang kita niatkan pada malam ni dengan ganjaran syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita main nak rakam malam ni, Ustaz Iman kata bah, dia kata kat kita malam ni pasal belah Kedah ada kan, bila ustaz mana-mana nak main lah, tak kira lah ustaz mana pun hak derah-derah. Dia pakai telefon, malam ni ustaz kata kat kami. Oh, dia tanya dulu, malam ni ustaz kata kat kami. Ustaz dia kata apa kat kami, dia fitnah apa kat kami malam ni, bagi tahu Ustaz. Masya-Allah. Ada juga masya-Allah, tabarakallah. Dulu no telefon kita ustaz, mainlah ceramah tempat kami ni, bagi derah dia lah. Oh, bagi derah. Bagi derah ni mau dok kena bang kat pok-pok ni. Masya-Allah, kena ke orang dia cukup syok, masya-Allah. Tapi lah ni bila kita baca ayat Quran, baca hadis, baca pandangan para alim ulama, tengok-tengok benda tu jatuh kena seketui atas batang hidung depa tak boleh percaya, depa tak apa nak seronok. Dia berkata apa ustaz dia kata kat kami, apa ustaz dia wali kami ni, apa ustaz dia apa. Masya-Allah. Pasal apa? Hati tak baik. Dulu bila kena kat orang syuruk, puas kena kat pok tu bedal. Masya-Allah. Tapi lah ni bila kena kat depa, apa ustaz ni main duk politik dalam masjid. Masya-Allah. Ustaz duk sebut bab politik dalam masjid. Dulu ni kita duk tiba pok-pok hak tak mau kat Islam, depa tak kata politik. Tapi lah ni bila kena atas batang hidung depa, seolah-olah mereka ni tak mau mengaku kesalahan mereka. Pasal apa? Hati tak baik. Itu masalah. Apa pun kita buat bergantung kepada niat. Sebab itulah doa seseorang manusia itu pun bergantung kepada niat. Kalau hati dia tak bagus, maka mustahil Allah nak dengar doa dia. Tapi kalau hati dia sentiasa hidup, hati dia sentiasa ingat kepada Allah, maka hati yang baik ini di antara salah satu asbab penerimaan doa seseorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari ada orang yang berjumpa dengan seorang waliullah yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang waliullah. Maka mereka bertanya, wahai Ibrahim bin Adham, Allah sebut dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, nescaya aku perkenankan permintaan kamu. Wahai manusia, mintalah apa pun hak kita nak minta kepada Allah, selagi mana benda tu bukan benda yang melanggar syariat Allah, falyatafaddal, dipersilakan. Nak kaya, nak apa lagi, nak anak ramai, nak sega, nak handsome, nak perniagaan maju, dipersilakan, tak ada masalah. Tetapi wahai Ibrahim bin Adham, kami ni doa lama dah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi, petang, siang, malam kami berdoa, tapi Allah tak pernah memakbulkan doa kami. Allah tak pernah nak tunaikan, nak puaskan apa hak kami minta, sekalipun dia tak pernah bagi. Pasal apa? Cuba bagi tahu tengok, wahai Ibrahim bin Adham. Maka kata Ibrahim bin Adham, sebab Allah tak terima doa kamu kerana apa? Matat qulubukum, hati kamu telah mati. Masya Allah, disebut hati. Dia tak kata sebabnya kamu miskin, Allah tak terima doa. Sebabnya kamu ni tak main masjid, Allah tak terima doa. Tak, dia kata hak pertama, matat qulubukum, orang yang minta doa daripada Allah itu hanya mulut sahaja hidup, tapi hati dia tak pernah langsung menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Doa manusia tak diterima. Takut kita berdoa lama dah, tapi Allah tak mau dengar, rugi kita. Maka Ibrahim bin Adham dia sebut, kamu nak tahu ke tak mau tahu hati kamu ni mati lagu mana? Dia kata tanda hati manusia ni mati ada 10 tanda. Masya Allah. Pokok pangkal doa Allah tak mau terima.
terima, pokok pangkal dia nak beritahu hati mati. Maka nak tahu kata hati manusia tu mati ke tak mati, dia kata ada 10 tanda. Dengan 10 tanda ni lah menyebabkan doa kamu Allah tak terima, wal'iyadzubillah. Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, araftumullah ta'ala wa lam ta'uddu haqqahu. Yang pertama, kamu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu yang Allah ni maha hebat, Allah ni maha perkasa, Allah ni maha bijaksana. Islam sahaja agama yang diredai oleh Allah. Nabi Muhammad sahajalah yang mana diutuskan oleh Allah kepada umat akhir zaman. Kita tahu Allah tu ada. Akan tetapi walam ta'uddu haqqahu, dalam waktu yang sama kita tidak melaksanakan hak-hak ataupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu Allah ada. Dia pergi Mekah, dia tawaf, masya-Allah, dia pakai tudung, tapi balik Malaysia tak pakai tudung lah. Dia tahu dah Allah ada. Tahu, tapi dia buat tak apa saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadaku. Ni yang pertama. Yang kedua, annakum qara'tum kitaballahi wa lam ta'malu bih. Yang kedua sebab doa manusia ataupun hati manusia tu mati, annakum qara'tum kitaballah. Ramai manusia yang membaca Al-Quran walam ta'malu bih, tetapi tidak mengamalkan, tidak mempraktikkan secara amaliyah akan hukum hakam Al-Quranul Karim. Apa Allah sebut dalam Quran, dia baca belaka. Masya Allah, bulan Ramadan ni pagi, petang, siang, malam baca Quran. Allahu Rabbi. Kadang-kadang dia baca laju, kadang-kadang dia baca cepat, kadang-kadang dia baca macam orang duk mahak tahfizu, punya cepat. Pasal apa? Seronok bila membaca Al-Quran. Masya Allah. Kan, dalam pembacaan Quran dia ada 4 jenis kaedah bacaan. Yang pertama tahqiq. Tahqiq ni satu macam kita ajak anak kita qiraatiyah. Alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta, a ba ta. Tu tahqiq nama dia. Yang kedua dia panggil tartil. Tartil ni cepat sikit pada tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cepat lagi tu dia panggil tartil. Satu lagi dia panggil tadwir. Cepat lagi. Tadwir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu tadwir. Satu lagi dia panggil hadru. Hadru ni laju baca orang menghafal Quran, macam dia nak ulang Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Tu hadru bagi dalam sembahyang sesuai apa? Sesuai tartil ataupun tadwir saja. Tartil dengan tadwir. Kalau baca tahqiq dia nak sengkak lagi balik ke rumah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayar maghrib jenuh. Bismillah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata mampu yang nanti imam ni jenuh lagi. Kan, kalau baca inna a'tayna boleh gagah tu pun lama gak. Inna a'tayna dia balas lam yakunil jahannam ayam kita. Pakai orang gitu imam ni mana tu apa dah baca lama boh lam yakunil pula. Yang keren tu. Pasal apa? Dalam bacaan Quran pun ulama atok dah nak bagi apa? Semua jadi mudah, semua seronok nak sembahyang. Maka pada baca Quran tapi tak beramal dengan Quran. Tu yang kedua. Yang ketiga, wadzalithu idda'antum 'adawata iblis wa walaitumuhu. Yang ketiga, sebab hati manusia ni keras dan penyebab doa mereka tidak diterima,
yaitu idda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu, yang mana mereka ini mengaku bahawasanya iblis itu yaitu musuh, akan tetapi wa walaitumuh, mereka masih ikut telunjuk iblis, telunjuk syaitan, wal a'yadzu billah. Nah, ni setan disebutkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Setan ni dia ada 9 jenis setan. Ni Umar Al-Khattab sebut. Nah, Sayyidina Umar ni setan takut ke dia. Dia lalu satu lorong setan selerak lari. Ni kata Sayyidina Umar, kita main bukan takat main mana, main masjid pun setan dia turun kat belakang ni. Masya-Allah. Tu kata kita. Kan, tapi masuk dalam masjid setan dia kacau. Kita beza dengan Sayyidina Umar. Masya-Allah. Maka kata Sayyidina Umar, inna dzurriyyatash syaitani tis'ah, sesungguhnya keturunan setan ni ada 9 keturunan. Yang pertama Zallaitunun, nama dia Zallaitun, wa Wathinun, wa Laqusun, wa A'wanun, wa Haffafun, wa Murratun, wa Masawtun, wa Dasimun, wa Walhanun. Tu ada 9. Maka 9 ni dia ada portfolio dia tersendiri, bukan sama hak ni menteri jaga hak ni, hak ni jaga hak ni, hak ni jaga hak ni. Kita sebut yang pertama, siapa dia? Zallaitunun. Zallaitun ni disebutkan dalam kitab ni yang disyarahkan semula oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Apa dia tugas Zallaitun? Iaitu dalam melaksanakan tugasnya menggoda para pedagang dan peniaga di pasar agar suka berdusta, sumpah palsu, memuji dagangan sendiri, curang terhadap takaran ataupun timbangan. Maka hak ni yang duk hasut orang duk nego, duk bohong dalam nego, nama dia Zallaitun. Dia apa dia? Dia duk hina apa hak orang lain nego, tapi dia puji apa hak dia nego. Masya-Allah. Banyak dah hak ini ni, banyak dah. Kita pindah ataupun pekan pagi pasal pagi, kawan tu jual ayam, kawan ni pun jual ayam. Kawan hak jual ayam sebelah tu, hak ni jual murah sikit, sekilo 6 ringgit. Dia lagi murah, dia mahal sikit, 6 ringgit 5 rupiah. Contoh hak kawan si A depan hak murah, dia kata mai ayam murahnya 6 ringgit, halal. Contoh hak A lah. Yang B ni tak sana, hak kena Zallaitun, dia kata apa? Sana ayam murah, Cina sebelah. Dia kata begitu. Padahal hak kawan hak promote tu dia hak sebelah, tapi oleh anak setan Zallaitun duk kacau si B tadi, dia sanggup berdosa. Dia kata hak kawan tu Cina sebelah, hak dia orang Islam sebelah. Ni di antara salah satu contoh Zallaitun, iblis hak nama Zallaitun. Tu yang pertama. Yang kedua dia panggil Wathinun, waw tha nah bukan sin, tha ya nun, Wathinun. Apa dia tugas dia? Penggoda dalam hal ehwal musibah, dalam menunaikan tugasnya menggoda agar si mangsa suka berteriak, memukul-mukul diri sendiri dan sebagainya. Iaitu setan hak nama wasi ni, dia akan kacau manusia ketika mana ditimpa musibah. Nah, dia timpa musibah, orang yang beriman dia tak merungut, dia akan reda dengan ketentuan Allah. Tapi orang yang terkena dengan hasutan syaitan yang bernama wazin, dia akan pertikai apa yang Allah bagi kepada dia. Pasal apa anak ku mati, pasal apa laki ku mati, dia duduk merantap kematian, dia tepuk muka dia, tepuk tang ni. Pasal apa? Wazin dah mengganggu dia punya apa dah ni, tubuh badan dia. Tu yang kedua. Yang ketiga bernama A'wanun, alif ain waw alif nun. A'wanun iaitu tugasnya selalu mempengaruhi penguasa, pemerintah atau raja agar berbuat naya. Ni diberikan kepada pemimpin negara, raja. Maka bila raja tu, raja yang telah dipengaruhi oleh A'wanun,
maka dia akan buat zalim dan sebagainya. Nah, tu yang orang yang ketiga. Yang keempat, haffafun. Haffafun juga lebih kurang sama dengan a'wanun tadi, lebih kurang saja kerja depa. Yang seterusnya, wa murratun. Wa murratun disebutkan dalam ni apa dia Ustaz? Wa murratun wa masawtun wa dasimun wa walhanun. Wa murratun, okey, wa murratun juga disebutkan dalam kitab ni, sama juga fungsi dia dengan haffafun, dengan wa murratun sama, dia berarti lebih kurang juga kerja depa. Dan yang seterusnya, wa masawtun wa dasimun wa walhanun, dan mereka ini juga disebutkan dalam kitab ni. Antaranya walhanun tadi ni, hak terakhir tadi dia tak sebut. Dia sebut wa walhanun wa masawtun wa dasimun, dia tak sebut dalam kitab ni. Dia sebut wa walhanun yang ke-9, yang terakhir wa walhanun. Di antara pekerjaan dia mengganggu manusia ketika mana berwuduk dan ketika mana solat. Ni wa walhan. Syaitan walhan. Kita duduk kepada sembahyang, dia duduk kacau macam kentut tu walhan tu. Kita wuduk punya lama, orang wuduk sah dia wuduk tu imam baca kunut dah subuh rakaat kedua malam ni pagi Jumaat tu. Orang habis baca sajadah, baca al-izam, dia tak habis baru basuh tangan muka. Sebab ni setan punya kerja. Maka tu di antara 9 generasi syaitan yang telah disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, tu yang bawah. Yang ketiga, sebab orang manusia tak terima, dia mengaku setan musuh dia tapi berkawan dengan syaitan. Sebab itulah kata Al-Imam Hasan Al-Banna rahmatullahi alaih, merupakan pejuang ikhwanul muslimin di bumi Mesir. Yang mana Imam Hasan Al-Banna ni dia berdakwah bukan hanya di masjid sahaja, akan tetapi Imam Hasan Al-Banna juga berdakwah di dalam disko. Masya Allah, dia masuk dalam disko, duk cakap dalam disko. Masya Allah, yang kita duk main dengar ustaz-ustaz tu guru ceramah ni kok dalam masjid, dalam markah, di sekolah dan di sebuah tempat-tempat yang mudah untuk kita nak berdakwah. Tapi Hasan Al-Banna masuk duduk dalam disko, hak orang menari, orang joget tu. Masya Allah, agak-agaklah kalau bapak-bapak, ibu-ibu masuk di dalam disko, agak-agak guna. Lepas biar kita nak ucap Bismillahirrahmanirrahim, nak minta daripada tuan disko maizah mikrofon nak cakap lebih kurang 5 minit, agak-agak lepas biar datang pintu tu berubah bila. Masya Allah, masuk pi melingkup dakwah ke mana, kita berlingkup di tangan. Pasal apa? Ni payah ni. Imam Hasan Al-Banna dia kata apa? Di antara ciri orang yang benar-benar Islam, yang benar-benar bertakwa kepada Allah, salimul aqidah. Aqidah dia aqidah yang sempurna, aqidah yang suci, tak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang dah yang terikut dengan amalan orang tua-tua dulu. Kadang-kadang ada hati tapi banyaknya hak mengarut berdarah. Kan kalau lidah main masjid tengok bewak kabut lidah, dia kata tak usah dupi, tak pergi mampu, dia kata patah balik pula. Syirik kan tu? Masya Allah. Benda yang tak ada langsung daripada agama, tapi kita percaya, kita yakin pula kata benda tu bukannya daripada Allah, kita percaya akan datang dari syirik. Kita bukan orang Islam yang sempurna. Wal'ayazubillah. Ni setan dia pandai kacau kita. Bukan hanya orang hak mengaji saja, Tok Wali pun dia kacau. Orang yang abid, yang memang dekat dengan Allah pun dia kacau. Ni kata setan ni pandai sungguh, walaupun dia bukan golongan profesional. Masya Allah. Ni kata setan. Walaupun dia bukan golongan profesional, doktor ke, profesor ke, tak, dia tak ngaji tak mana pun. UIA pun dia tak ngaji, UUM tak ngaji, USM tak ngaji, Azhar tak ngaji, Madinah tak ngaji, Makkah pun tak ngaji. Tapi apa? Allah ciptakan setan ni nak uji
manusia, ayyukum ahsanu amala, siapa daripada kalangan kamu terlebih baik amalan dia. Allah uji seorang hamba Allah yang bernama Barsisa. Nah, bukan Shisha. Shisha hak orang Melayu tu isah. Kan, lalu ni pakai kisah Shisha, dia pakai vape pada dia. Dia tahu tu. Kan, vape tu Allah Rabbi tak apa. Hak isah vape cepat gila mati. Nak gila. Kan, hak isah vape isah rokok cepat mati dan cepat gila duduk dalam kubur. Kan, duduk dalam kubur baru dia tahu lah rokok siapa dia, mungkar nakir siapa dia, baru dia tahu. Kan, di dunia kita kata rokok haram, vape haram, dia kata ustaz pandai, dia kata kau orang haram, dia kata dia tak isahkan, dia tahu masa kit syai dia tu lagu mana. Oh, dia tahu ni kit dengan syai, kita pun tak tahu lagu mana. Syai tu yang saya tahu malu lah, S-H-Y, syai, malu. Tapi syai bagi orang yang isap rokok dengan orang isap vape ni, dia punya makna dia lain. Tak tahu makna apa. Mungkin hak ni jenis tok-tok wali walekong yang duk main. Tok syai, orang syai, dia kata lagu mana syai pun tak tahu. Masya Allah. Maka satu hari Barsisa ni dia beribadah kepada Allah, hebat dia beribadah. Satu ketika Allah uji dia, Allah hantar main seorang lelaki, yang mana lelaki ni iblis, syaitan. Pakai macam dia, pakai jubah, pakai serban, kira macam tu syekh macam dia. Main duduk di tempat dia beribadah tu bertentangan dengan tempat dia ibadah. Dia tengok hak lelaki ni pakai segak ni, dia sujud dalam sembahyang 3 hari 3 malam, punya lama. Masya Allah. Dia sujud lama daripada kebiasaan, berhari-hari dia sujud tanpa makan, tanpa minum, berak kecil apa dah. Kira sujud-sujud tu kira dia. Masya Allah. Habis daripada setan ni sembahyang, Barsisa pun rasa ta'ajub. Dia rasa, hebat aku hang ni. Aku hatara lama ni pun sujud pun tak boleh lama macam hang, tapi hang boleh lama, kira hebat lah. Maka Barsisa pun pilah dekat tu syekh setan tadi ni. Dia kata, wahai lelaki kata, apa nak tanya lah, hang nama apa, what is your name? Dia kata, aku ni Abdullah, hamba Allah. Kata apa bu, ni pakai segak lu ni, takkan orang lain, hamba Allah nak semayang, pakai serban, pakai lebat, pakai jubah, kira bagus ya. Tapi aku nak tanya hang lah, aku ni lama dah beribadah, tapi tak boleh sujud, jangan hang punya lama dah, makan, minum pun dah, hebat tu. Apa antara tips ataupun formula yang nak bagi ibadah ni, sujud ni lama? Tang ni bagus pula dah, Barsisa. Dia nak cari tips orang yang boleh ibadah lama. Dia nak tanya macam mana hang buat. Masya Allah. Kita kalau boleh nak cari tips hak sujud paling cepat, tu kita. Masya Allah. Kalau baca subhan saja boleh dah. Kalau boleh nak sebut sin je, boleh makin dah. Kalau boleh dah betul. Masya Allah. Tapi Barsisa dia nak ni tips macam mana boleh sujud lama. Maka setan ni dia cerdik, Masya Allah. Dia kata apa? Sebab yang paling utama aku boleh sujud lama lain pada orang ni, dia kata yang pertama, aku ni kerak berzina. Masya Allah. Kerak dia pitoi lah. Orang kampung kata toi kan, bahasa sedap dia zina mana, bahasa kampung pitoi orang lah. Maksud dia berdua. Maka Barsisa kata, takkan berzina. Dia kata, mustahil aku nak zina. Aku ni orang bagus. Dia kata ni, aku ni takut ke Allah, tapi aku tak ada cara lain ke selain daripada berzina. Aku ni nak sujud lama. Kata iblis dari tu syekh setan tadi ni, dia kata pada satu cara ni, satu lagi hang kena minum arak kelia sujud memang lamanya. Dia kata setan. Masya Allah. Hang sujudnya lama kena arak, sampai dia duk main sujud. Masya Allah. Maka dia pun duk fikir pimen tak apa nak dapat. Ketika tu Barsisa pun oleh kerana apa, terpedaya dengan tipu daya setan tadi ni yang sujud lama depan dia tadi ni, dia pun dibelilah arak kepada seorang wanita. Dia beli arak kat perempuan. Kan orang yang jual arak ni lalunya memang seksi ya, nak tarik pelanggan. Masya Allah. Kan belah ni tak tahulah dah kita dah. Belah Rostang tu ada juga ada juga orang Melayu yang jual arak. Dan maka dia pun beli. Bila beli arak dia minum. Bila minum dia mabuk. Bila mabuk dia berzina dengan perempuan yang dia beli arak tadi ni. Bila berzina dia bunuh pula perempuan tu. Macam-macam jenis dosa dia buat lah. Bila dah dia bunuh, kerajaan ketika tu tangkap Barsisa dan dikenakan hukuman
sulah sampai mati, kena sulah sampai mati. Maka dalam proses dia nak kena sulah tu, maka tu Syekh setan ni main balik kat dia. Cerdik setan ni. Dia main balik dekat dia, dia kata, wahai barsisah, hang nak mati hai. Kalau hang nak lepas daripada azab ataupun siksaan apa dia kena sulah ni, aku minta kepada kamu wahai para siswa, aku minta kamu mengaku bahawasanya aku ni adalah Tuhan kamu yang boleh memberikan kebaikan, yang boleh memberikan mudarat kepada kamu. Waktu tu para siswa dia dah sakit dah, kena sulah dah, dia tak boleh nak apa dah, tak larat dah. Ketika tu bila dia dengar setan tu Syekh ni kata, kalau hang nak lepas daripada hukuman ni, hang kena engguk, hang kena mengaku kata aku ni Tuhan hang, insya-Allah hang lepasnya. Tu dia kata setan, masya-Allah. Maka bersiswa pun bila dengar dia pun hengguk kepala dia, tanda dia mengaku kawan tu Tuhan, kawan tu adalah zat yang lebih hebat daripada Allah. Ketika tu malaikat Azrail mai ambil nyawa bersiswa, mati dalam keadaan kafir wal a'udzubillah. Pasal apa? Ni setan punya perancangan. Masya-Allah. Tu wali pun bukui, tambah hak kita ni wali walega, sila-sila jam keren tu. Nah, tu yang orang yang ketiga. Yang keempat, warabi'u idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Yang keempat, sebab hati manusia itu gelap, hati mati, dan sebab doa dia Allah tak terima, dia mengaku sayang kepada Nabi tapi meninggalkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengamalkan segala isi kandungan Al-Quran, segala isi kandungan hadis, apa yang berkaitan dengan Islam, kita kena buat. Tu tanda apa? Sayang kat Nabi. Masya-Allah. Antaranya lagi kita ikut orang yang bawa perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi mati, para sahabat bawa. Lepas sahabat bawa, para tabi'in bawa. Lepas para tabi'in, para tabi'in, sampailah kita ni habis dah generasi-generasi yang hebat. Maka ada dah pewaris Nabi di akhir zaman yang dipanggil al-ulama, orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Ikut para alim ulama. Kerana ulama Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut, hamba yang paling takut kepadaku, kata Allah, al-ulama. Orang yang banyak ilmu, yang bila mana banyak ilmu, dia akan dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, dia tahu halal haram. Bila dia tahu halal haram, dia akan takut nak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Duk dengan ulama. Tapi akhir zaman ramai orang yang berpaling daripada perjuangan para alim ulama. Pasal apa? Pasal dunia, pasal nak menang, pasal nak cepat, pasal nak pergi tamu, pasal nak masuk tamu, macam-macam pasal dia ada. Pasal dia setan lah cerita dia. Setan duk cucuk. Dia kata hampir kena buka satu hari dia dah. Duk dengan ulama lambat nang dia dah. Dia kena betul lah. Nah, ada orang marah dia. Apa ustaz ni sebut dulu tu? Ustaz muda lagi dah. Ustaz nak cakap itu ustaz masuk politik kan? Dia marah dia pula. Masya-Allah. Nah, kita bukan cerita bab politik ni. Nabi cerita kat sahabat bab politik Islam. Nabi cerita bukan dalam amal sentral ustaz lah. Nabi cerita dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Semua dalam masjid Nabi cerita. Masya-Allah. Jadi tak ada point dia pun nak kata kita ni berpolitik dalam masjid. Apa yang berkaitan dengan Islam, semua kita kena cerita. Masya-Allah. Nabi sebut terang dah dalam hadis. Nah, di antara bala yang akan menimpa umatku, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nabi sebut je dah. Akhir zaman akan kamu lihat ramai daripada kalangan umatku yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Mereka ini lari daripada para alim ulama, tak percaya dengan ulama, bahkan merendah-rendahkan institusi kewibawaan, kredibiliti para alim ulama. Maka kata Nabi, fayabtalihimullahu ta'ala bitalafi baliyatin. Pokok ni Allah bagi 3 bala. Nabi sebut je lah. Masya-Allah. Nah, Nabi tak kata lari pada orang-orang yang hebat, ada PhD, ada doktor, profesor,
profesor madya dan sebagainya. Tak. Nabi kata al-ulama. Masya Allah. Nah, yang pertama kata Nabi, orang yang berpaling daripada para alim ulama, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Apa saja kerja hak mereka buat roadshow sana, ceramah tangnu, panggil tangi, nampak tak? Ramai, Masya Allah. Tapi apa? Barakah, keberkatan, yarfa'illahul barakah min kasbihim. Tak ada keredaan, tak ada berkat daripada Allah. Pasal apa? No, duk lawan ulama jaga ni, Masya Allah. Kita politik kan sampai Putrajaya, politik no sampai Medan Syurga. Mana fikir tu, Masya Allah. Ni politik nak menang tentu saja, tapi Allah tak redha. Na'udzubillah min zalik. Tak ada apa politik pun, Masya Allah. Tu yang pertama. Nah, jangan marahlah. Ni saya sebut apa yang saya sebut ni, yang Nabi sebut, bukan saya reka. Nah, semua ada dalam kitab. Nah, kita cerita ada orang marah, dia hantar mesej, dia tembak masuk dalam grup, dia tembak masuk dalam WhatsApp. Maka kita ni orang yang menyampaikan kebenaran, benda yang paling tepat kita buat. Kita senang, jangan komen apa tu di antara jalan terbaik. Nak apa? Nak tak mau bagi berlakunya pergaduhan dan sebagainya. Ni biasa buat kerja agama, biasa. Bapak-bapak pun yang main masjid ada rintangan dia. Ya, AJK masjid pun ada rintangan dia. Ustaz-ustaz hak main ceramah pun ada rintangan dia. Tapi kita kenapa? Fastaqim, kena istiqamah. Jangan takut dengan manusia. Kita ni ada Allah, jangan risau. Ni duduk dalam rumah Allah, takkan takut kat makhluk pun, kira cerai ya. Kan takut kat makhluk nak pakai tukang pakai songkok lah, tak ada. Ni semua akan lebih betul juga. Takkan takut kat Allah, kira cerai pihak. Nah, ada ni iaitu kata ulama al-mustaqbal lil Islam, kemenangan pasti milik Islam. Jangan duk risau hang buat pilah ke mana pun Islam. Kan kata ulama al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tu tinggi dan tak ada dah benda lain yang sehebat berbanding dengan Islam. Tak ada dah ulama kata. Jadi nak takut apa? Tu yang pertama, Allah tarik barakah daripada pekerjaan mereka. Na'udzubillah. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Bala orang yang berpaling daripada para alim ulama, Allah akan timpakan ke atas mereka sultanan zaliman, pemimpin, raja, ketua negara yang zalim, yang tak mau kepada Allah, yang menzalimi rakyat dia sendiri. Jelaslah Nabi sebut, Masya Allah. Dalam Malaysia pun jadilah. Jadi Masya Allah, Nabi sebut lama dah. Ni mukjizat Nabi, karamah Nabi. Nabi tahu benda akan berlaku di masa hadapan. Ni hebatnya Nabi. Nabi suruh kita ambil peringatan. Yang ketiga, hak ni yang kita takut ni, lawan ulama. Kita bukan ulama, kita orang awam ya. Kan? Kita orang awam sahaja. Jadi jangan sombong dengan ulama. Kita ni orang awam, kita kena sedar. Walaupun kita mengaji sampai Tokyo ke, sampai Mongolia ke, sampai Ukraine ke mana ke mengaji, jangan belagak dengan ulama. Dengan ulama lah Islam ni tersebar. Masya Allah. Ulama pagi petang siang malam buat kerja Islam. Masya Allah. Kita kadang-kadang pukul 9 lepas Aisyah tidurlah. Masya Allah. Tok-tok guru kita ada yang keluar pergi ceramah cari dana nak bagi makan anak-anak yatim, kerja Islam. Ada yang pagi petang siang malam tak boleh nak keluar pergi mana, dia karang kitab nak tinggal ilmu kepada umat akhir zaman. Tok-tok mai pokok yang tak apa nak yakin dengan Islam, maka tolak para alim ulama habis dulu. Tak ada keberkatan ilmu. Yang ketiga Nabi sebut golongan yang apa? Kan lepas tu kita buat cengeng yang mana ni? Kan selalu tak cengeng pun. Kan kau pakai baju biru buat cengeng lah. Anda biru tu mau merah, dia cengeng lah ni. Tak tahu sebab Masya Allah. Kebetulan sama anak sulung saya Abdullah yang kemarin tu dia cengeng tu. Masya Allah, semangat anak sama. Masya Allah. Alhamdulillah. Tu bakal insya-Allah doa supaya jadi pejuang Islam. Tak boleh jadi tak boleh jadi orang hebat pun, boleh
boleh tolong Tok Guru pun sarah dah, masya-Allah. Jadi duduk dalam perjuangan Islam. Duit tak banyak pun tak apa, duduk atas dalam Islam, insya-Allah di dunia susah, di hari akhirat semua yang duduk dengan perjuangan Islam akan senang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Nabi sebut apa? Golongan yang berpaling daripada ulama ni, di antara bala dia kata Nabi, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, mati keluar daripada dunia iaitu meninggal dunia bi ghairi iman, tak bawa iman, kafir mati. Tu dia yang keren kalau mati kafir. Kan di dunia ni bagi dia mai pakai sopan takbir, orang takbir Allahu Rabbi, tengok-tengok lawan ulama jam terus, masya-Allah. Nabi sebut takut-takut hak lawan ulama ni. Dulu ni duduk dengan ulama cantik dah, tiba-tiba ada satu anasir daripada benda-benda yang tak baik masuk dalam tubuh badan dia, duk bisik dekat telinga dia, dia lawan ulama, hina ulama, maki ulama, merendahkan kedudukan ulama. Masya-Allah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, meninggal dunia tanpa membawa sebarang tauhid, iaitu mati kafir. Wal-'iyaz billah. Ni bala orang yang meninggalkan perjuangan bersama dengan para alim ulama. Kena jaga hal ni. Ni Nabi sebut dah, masya-Allah, bala umat akhir zaman. Jadi kita takut kita tergolong dalam tiga golongan yang Nabi sebut tadi. Bila lawan ulama, Allah bagi 3 bala. Na'udzubillah min zalik. Tu dia tu hak saya kata ni kitab dah baru dia sekarang tak bagi, masya-Allah. Dengan badan nak mau 3 bilang ni dia seluruh dah kan. Dan ni maghrib juga letih dah dekat pun bagi yang kosong yang bagaimana boleh getih ke tak apa dah, masya-Allah. Melawak yang ni barang no. Tu yang apa? Yang keempat, sebab hati manusia mati sayang kat Nabi tapi tinggalkan sunnah Nabi dan juga akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, idda'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu laha, iaitu mengaku sayang ataupun cinta kepada syurga tapi tidak beramal dengan amalan ahli syurga. Masya-Allah. Ini yang kelima. Yang keenam, wasadisu idda'aitum anna khawfan nari haqqun wa lam tantahu 'anil dhunubi. Yang keenam, dia mengaku takut kepada neraka tapi tak meninggalkan perbuatan dosa. Masya-Allah. Benda hak kita boleh tinggal, kita tinggal. Sebab tu orang lelaki ni dosa dia banyak dengan mata, ni orang lelaki. Dan orang perempuan dosa dia banyak dengan mulut. Masya-Allah. Sebab tu orang lelaki dia doa, dia teriak-teriak, dia tutup mata. Dia apa? Biji mata banyak berdosa. Orang perempuan dia doa, ya Allah, dia tutup mulut dia. Dia apa? Dosa banyak tak mulut tu masalah. Ni bukan hadis apa ni, lagi perlu kata mana pula hadis lelaki biji mata dia tutup tang mata. Dah, ni kebetulan sama. Selalu ni macam tu ah. Kan pasal mata lelaki ni payah nak jaga. Dosa dia memang kemas ustaz pun. Masya-Allah. Ustaz pun ada nafsu lah. Saya lah, bukan ustaz lain, saya lah cerita ni. Kan pantang hak tengok kerana tengok ya, pantang tengok kerana tengok ya. Masya-Allah. Ni masalah. Masya-Allah. Orang lelaki ni dosa dia, pahala dia habis tang ke mata dia. Lagi lalu nampak on the way main kuliah, nampak RM2 kot apa, trifilat tengok juga. Masya-Allah. Habis tang mana? Tang perempuannya. Allahu Rabbi. Ni kata orang perempuan. Orang perempuan pula dia dosa dia banyak dengan mulut proprak dia bunyi. Masya-Allah. Sekali dia sembang kawan tu, sekali dia sembang kawan ni, sekali dia cerita hak tu, dia cerita hak ni. Ni kata orang perempuan. Masya-Allah. Apa dia tu? Iaitu mengaku takut kepada neraka tapi dia tak tinggalkan benda-benda yang mendatangkan dosa. Maka manusia yang diberikan iaitu seringan-ringan azab dalam neraka, jumhur ulama mengatakan bapa saudara Nabi iaitu Abu Talib, pak kepada Sayyidina Ali. Abu Talib diberikan siksaan paling ringan di dalam neraka. Adapun pendapat lain menyatakan bahawasanya Abu Talib tidak dimasukkan ke dalam neraka
dan dia termasuk dalam golongan ahlul fitrah yang dimasukkan ke dalam syurga. Ini pendapat ulama. Jadi perbahasan kita ambil sebagai ilmu sahaja. Di antaranya lagi dalil yang menyatakan Abu Talib ini tidak tergolong dalam ahli neraka. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah yang disyarahkan semula oleh Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul dalam bab beriman kepada Nabi SAW, bab rukun iman tu dia beriman kepada para rasul. Maka dalam beriman pada para rasul itu dia mensyarahkan juga di antaranya kisah Abu Talib hak kata masuk dalam neraka ni. Di antara pendapat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Baijuri dan juga Imam Barzanji menyatakan bahawasanya Abu Talib tidak dimasukkan ke dalam neraka sabit dengan satu peristiwa. Ketika mana Abu Talib meninggal, Sayyidina Ali main dekat Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, bapa aku Abu Talib telah meninggal dunia ya Rasulullah. Maka Nabi ketika tu Nabi kata farsilhu, bagilah mandi pak jenazah pak kamu tu Abu Talib. Yang kedua, kafankan jenazah bapa kamu. Yang ketiga, kebumikan jenazah bapa kamu Abu Talib. Akhir sekali Nabi pesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata mudah-mudahan Allah merahmati bapa kamu Abu Talib dan Allah mengampunkan dosa bapa kamu, iaitu dosa Abu Talib. Masya Allah. Daripada peristiwa ni ulama menyatakan kalaulah Abu Talib tu kafir, mustahil Nabi nak doa keampunan untuk dia. Mustahil, kerana doa untuk orang kafir dilarang dalam Islam. Tapi daripada ucapan baginda Nabi supaya Allah ampunkan dosa Abu Talib, kata ulama sebenarnya Abu Talib mati dalam keadaan Islam, dia masuk dalam syurga. Ini pendapat sebahagian ulama. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tu di antaranya lagi pak Nabi, mak Nabi, tuan Nabi, adakah mereka ini masuk dalam ahli neraka? Kata ulama juga mereka ini sebenarnya adalah ahli syurga, dan menyatakan bahawasanya tuan Nabi, pak Nabi, mak Nabi, Abu Talib sendiri tak ada pun bukti menyatakan mereka ini pernah menyembah berhala ataupun sembah pokok, sembah matahari, sembah apa saja. Tak ada pun dalil yang menyatakan mereka ini melakukan amalan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kita nak sebut berkenaan dengan ahli keluarga Nabi, pastikan benda tu ada bukti dia. Kalau kita kata orang tanya bang Haji, pak Nabi Islam ke tak Islam, dia tak tahu nampak cara macam tak Islam, takut jatuh kufur. Dia boleh buat nampak cara dengan siapa pun Nabi tu nampak cara, tak boleh. Maka ulama kata kalau tak tahu duk senyap, jangan kita keluarkan benda-benda yang menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Yang keenam, yang ketujuh, wasabi'u idda'antum anna al-maut haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Yang ketujuh, sebab hati manusia mati dan doa mereka Allah tak terima, mereka mengaku annal maut haqqun, sesungguhnya kematian itu haqqun, benar, walam tasta'iddu lahu, tapi tak buat persiapan untuk bertemu dengan kematian. Masya Allah. Semua bakat nak mati dekah. Masya Allah. Saya pun mati, yang hadir pada hari ini pun akan mati juga. Sebab tu ada orang tua dia kata apa, jangan tagak gemar 3 orang lah. Jangan tagak gemar 3 orang. Kalau tagak gemar 3 orang, hak tengah-tengah tu mati tu, jangan terus. Masya Allah. Jadi pakat duk tolak hari kenduri, pak, mak dengan anak lah, menantu dengan anak lah, perempuan dah nikah. Dia kata tagak gemar lah, dia tak kan. Pak ni tolak mak duduk tengah, bagi mak bagi bagi dia tak. Dia kata hati dah, dia tak tahu tu lah. Ada masalah ni, tak ada akidah yang salimah, akidah yang tak sempurna, rosak iman kan. Dia kata mak hang duduk tengah ni tak. Dia duduk kata tu mak duduk tengah. Hak mak pun jenis game petua, orang tua-tua. Dia kata dak, pak hang nak duduk tengah. Dia terus, Masya Allah. Lah dia tolak nak
duduk tengah pula. Anak pun tahu tak, tolak mak pula. Lah lihat takat gambar tu ustaz, masya-Allah. Dia kata ustaz, ada orang kata kalau takat gambar 3 orang, hak tengah-tengah tu nak mati tu. Betul ke ustaz pendapat ni? Ustaz tu kata apa? 3-3 mati. Tu dia lagi teruk orang ustaz ni. Masya-Allah. Ustaz dia kata 3-3 mati, tapi tak tahu lah bila, tapi mati dah tak ada. Masya-Allah. Oh, lagu tu lah. Allahu Rabbi. Ya, ni petua orang tua ni mengaku kadang-kadang syirik jadi sampai dah ni orang berpakai di mana belah kalau narang orang belah-belah semua hak cakap pelet orang tak tu gengan orang. Masya-Allah. Ada tapi gelap. Masya-Allah. Kan esok nak buat kenuri, seminggu nak buat kenuri, dia tubuh AJK tahan hujan. Tu dia AJK tahan hujan, tak pening kepala kita dulu. Masya-Allah. Supaya hari kenuri tu takkan ada hujan yang turun. Kalau hujan turun tapi orang tak naik kenuri, maka nantilah kepala-kepala AJK tahan hujan. Tu dia. Panggil Datuk Umar, dia raja teropong VIP Datuk Umar, mai bagaimana? Duk umur-umur ni amalan yang kadang-kadang boleh menyebabkan syirik kepada Allah tanpa kita sedar. Na'udzubillah. Ni jaga bagi Tok Umar. Tok Umar pun apa, main jumpa pak ni, Tok Umar ni dah ni nak tahan hujan ni, dia kena minta seluar dalam nak dah. Tu dia, seluar dalam nak dah. Pergi tu pak dah. Seluar dalam hak pakai metin lah, nak kau. Hak pak dia pun masuk, dia kata, ni, tiba Tok Umar no. Dia pun nak sebut macam lemah. Masya-Allah. Tok Bomona anak dia nak datang papa dia. Dah Tok Bomona. Apa dia apa? Dia nak sebab dalam hak dia dah. Sebab dalam dia terkejut nak dah. Anak dia kata sat dia kata. Dia pun pergi buka dalam lemari. Dia pun bunga angkat. Ni ada apa ni berlubang mata dah dalam. Masya-Allah. Pak dia kata nampak macam keneh kat dalam ni. Dia kata keneh kat dalam mak hang pun jadi akan kat dalam. Masya-Allah. Keluar bagi dekat apa? Dekat Tok Bomor pun yu baca jambi bertambah tu masuk apa? Naik atas apa? Atas kemah penuri. Kalau ni kemah dulu tu kan. Tak ada kemah semua dia naik macam kemah menteri ni ada penuri. Masya-Allah. Lekat atas tu jadi bendera tu. Masya-Allah. Gaya ke pengantin meh hujan ribut terus meh, bukan tak meh ribut terus meh. Masya-Allah. Pasal apa? Ni amalan yang menyebabkan syirik kepada Allah. Kalau percaya, masya-Allah. Kan dia bubuh gambar sultan apa tata di kedai dia tu, dia percaya kata gambar sultan tu dah menyebabkan kedai cetwe pulut dalam ku dia kering balik awal orang ni. Pasal apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketujuh, mengaku mati itu betul tapi tak buat persiapan nak mati. Masya-Allah. Kita duduk dalam kubur, kata Syekh Daud Fatami dalam kitab dia Furu'il Masail. Dalam kitab Furu'il Masail dia menyatakan bahawasanya orang bila duduk dalam kubur akan dihidupkan daripada kepala sampailah ke pinggangnya sahaja. Yang roh masuk tu takat kepala sampai ke pinggang sahaja. Itu pendapat Syekh Daud Fatami. Dan bila menjawab soalan malaikat mungkar dan juga nakir, bukan nahi mungkar. Nahi mungkar tu cerita lain, nahi tegah mungkar kemungkaran. Ni dia jawab, malaikat dan kubur nahi mungkar lah Ustaz. Apa lagi jawab macam tak salah. Masya-Allah. Mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir Allahu Rabbi dia punya apa? Dia punya pandangan dia seperti mana kilat yang menyambar tu pandangan dia. Biji mata dia tu Allah alam biji mata tu mana dia pandang saja orang yang duduk dalam kubur tu seperti mana kilat yang sedang menyambar. Ya, dia tu tak tahu lah dari mana duduk dalam kubur, tak tahu dia tengok dari mana. Masya-Allah. Didudukkan. Kita duduk dalam kubur masuk ni kena jawab soalan kubur dalam keadaan duduk. Duduk tu mana Ustaz? Duduk nirak ke? Duduk sila ke? Lunjung ke? Tak ada disebut duduk mana, tapi dia didudukkan lalu ditanya soalan. Di antara soalan, kalau orang tu baik, orang yang saleh, malaikat akan kata apa? Dia akan jawab balik, wahai malaikat, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, qiblatku Kaabah, imamku Quran, agamaku Islam. Bila dia kata sahaja lagu tu, para malaikat Allah Subhanahu wa taala ditugaskan oleh Allah, wahai malaikat sekalian, kamu 2
luaskan pandangan kuburnya, tunjukkan tempat dia di dalam syurga, dan kamu wangikan kuburnya dengan wangian yang didatangkan khas daripada syurga. Kalau orang baik, Masya Allah. Dan sebahagian ulama menyatakan kalau kawan tu dah selesai dah, boleh jawab soalan dengan tepat, dia ni orang soleh, orang yang baik, orang yang tak langgar perintah Allah, ketika tu para malaikat menyatakan bahawasanya sesungguhnya pada hari ini kami warnakan lubang kubur kamu menjadi warna yang hijau, yang cantik. Masya Allah, kubur orang soleh warna hijau. Allah Rabbi dengan Allah. Kalau tak ada orang hijau, ni ulama sebut, bukan saya sebut. Masya Allah. Nah, kubur orang soleh warna hijau, biru pun tak, oren pun tak. Kalau hijau, nah, jangan marah saja, melawak sahaja. Tapi hak hijau tu betul ya, bukan melawak. Hak tu ulama sebut dalam kitab. Tapi kalau dia tu orang tak baik, orang yang melakukan maksiat, wal-ayazubillah, apa dia, kubur dia akan disempitkan sehinggalah bertemu tulang rusuk dan diletakkan bau yang busuk daripada neraka, dan didatangkan bahan yang panas daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk dalam kubur pun dah rasa dah lubang daripada lubang-lubang neraka. Masya Allah, ni kematian pasti akan berlaku. Dan banyak dah tok-tok guru kita yang meninggal dunia, ramai dah kawan-kawan kita yang meninggal dunia, ada juga adik-adik kita meninggal dunia, tapi kita saja yang tak meninggal lagi. Boleh jadi bapak-bapak dulu mati, saya kemudian. Boleh jadi saya kemudian, bapak-bapak dulu yang mati. Itu cerita dia. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang ketujuh. Wathaminu istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum 'uyuba anfusikum. Yang ke-8, sibuk mencari keaiban, kekurangan, kelemahan orang lain, tapi dia tinggal tak muhasabah akan kekurangan diri dia. Masalah. Ini kita takut benda ni pun ada kat saya, mungkin boleh jadi. Dan boleh jadi juga benda ni tak ada, pastikan benda ni tak ada dari diri kita. Yang ke-9, ta'kuluna rizqallahi wa la tashkuruna. Kamu merasai segala nikmat pemberian Allah, tapi kamu tak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat yang Allah bagi, Masya Allah. Nikmat nikah, nikmat dapat anak, nikmat makan, nikmat cuti, nikmat kereta besar, nikmat duit banyak, nikmat rumah, semua tu nikmat daripada Allah. Yang paling mahal sekali nikmat Islam yang Allah bagi. Tak ada jual tak mana pun Islam ni. Kalau Allah kalih sikit saja hati manusia, nescaya mereka akan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu rezeki, nikmat yang Allah bagi. Sebab tu Nabi sebut ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihha wal farah. Ramai daripada kalangan hamba Allah yang terpedaya dengan dua nikmat. Nikmat yang pertama sihat, nikmat sihat tubuh badan. Wal farah, nikmat lapang masa. Alhamdulillah bapak-bapak malam ni Allah bagi nikmat sihat dan bagi nikmat lapang masa. Mai ke dalam majlis ilmu, walaupun ustaz belum tambah, barulah dah tambah. Mai duduk kat saya, Masya Allah. Kan, tapi ada orang yang badan sihat, waktu dia pun lapang, tapi tak mai pun ke dalam majlis ilmu. Dia duduk di rumah, dia khatam sahabat, Masya Allah. Kan, lepas subuh tadi ni dia baca sinar harian, lepas zuhur dia baca berita harian, berita harian, Masya Allah. Lepas tu dia baca pula Kosmo. Lepas maghrib dia baca lagi Utusan Malaysia. Lepas tu dia masuk News Sri Time, dia baca pula. Lah kali dia baca lagi bila Sahabat Kamil pun baca, Masya Allah. Nak tidur sebelum baca doa tidur, baca pula Sahabat Mandarin Cina, 7 sahabat dah khatam hari. Masya Allah, hebat tak? Hebat. Tapi tak boleh main duduk dalam rumah Allah walaupun antara maghrib hingga isya. Allah tak pilih dia, Masya Allah.
sebab itulah manusia bila dia senang dia akan lupa kepada Allah, bila dia susah, dia tersepit, dia terkapit, barulah diingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sihat Allah bagi gigi dia elok, masya-Allah. Nak sebut Allah pun payah, masya-Allah. Pasal apa? Sihat. Tapi bila Allah bagi gigi geraham sikit, dia sebut Allah ni kalah tak lagi, banyak lagi dia sebut Allah sakitnya, Allah bagi dah lega, Allah tak boleh nak berokok tu, dia tak pernah sedap, dia gigi sakit, dia dan lagi sulit tu, masya-Allah. Dia selit rokok tu, dia dan, masya-Allah. Pasal apa? Waktu sakit baru ingat ke Allah. Allah bagi mata dia terang elok, masya-Allah. Tapi Allah bagi biji mata dia sakit sebelah, nak ditubik dalam pun nampak hero ni. Apa sakit mata, Allah uji. Waktu tu dia baru dia doa, ya Allah, bagilah mata aku lega, masya-Allah. Waktu dia meninggal laku mai masjid pula, mayang maghrib pula, masya-Allah. Jadi aku untunglah. Tapi bila Allah tarik nikmat kekayaan perniagaan dia, waktu tu barulah lekat di masjid, panggil tok-tok guru mai baca yang penawar apa semua. Lepas tu dia kaya pula, lupa pula ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ulama pesan dalam kitab Al-Jauharul Mawhub, nah, disebutkan di hari kiamat kala mana-mana manusia yang sombong disebabkan kerajaan kekuasaan yang dia ada, maka mereka ini akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Wahai orang-orang yang sibuk dengan kerajaan, dengan pentadbiran sampai lupa kepada Allah, sampai sanggup buat zalim, maka mereka ini akan bangkit pada hari kiamat, akan beratuk pada hari kiamat di padang mahsyar yang diketuai oleh apa dia? Tan Sri, Datuk Seri Firaun laknatullah. Dulu dia doakan Firaun ni, masya-Allah. Pasal apa? Dulu dunia hebat, Allah bagi kerajaan, tapi zalim, tak mau kepada agama Allah, maka pokok ni duduk belakang Firaun. Lah, YB ni duduk belakang Firaun rupanya. Kau dia ingatkan siapa dia? Masya-Allah. Ni ulama bagi kita, bagi pesanan siapa. Yang kedua, orang yang sentiasa sibuk dengan perniagaan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil pada hari kiamat. Wahai orang-orang yang sombong disebabkan kekayaan perniagaan yang kamu ada, maka mereka ini akan bangkit, akan beratuk di hari kiamat di padang mahsyar di belakang seorang peniaga yang dimurkai oleh Allah yang bernama Ubay bin Khalaf, masya-Allah. Duduk belakang ketua peniaga yang paling celaka ni, masya-Allah. Pasal apa? Dunia ang meniaga tapi lupa ke Allah. Yang ketiga, ulama kata siapa di dunia dahulu disibukkan dengan kekayaan yang dia dah kaya, masya-Allah, maka di padang mahsyar akan diseru, wahai orang-orang yang sombong disebabkan kekayaan, maka mereka ni akan bangun beratuk di belakang Qarun laknatullah, masya-Allah. Ni ulama sebut dalam kitab sebagai peringatan kepada diri saya dan juga bapa-bapa, ibu-ibu sekalian. Yang terakhir, sebab doa manusia tidak diterima dan sebab hati manusia itu jadi gelap, tadfununa mautakum wala ta'tabiruna bihim. Mereka pergi menguburkan jenazah tetapi tidak ambil iktibar daripada kematian jenazah yang mereka kebumikan, masya-Allah. Nah, pernah kita pergi kebumikan jenazah orang kawan kita, sahabat kita, adik-beradik kita, pak kita tahulah yang tu orang yang pernah hidup dengan kita dulu ni, main mengaji apa semua, tapi dia mati dulu. Kita kebumikan jenazah dia, kalau kita ambil iktibar tu tanda hati kita masih lagi cantik. Tapi kalau lu tengok tu keluar bagai kubur balok rokok daun balik awal jenis ni, nak pasal apa? Tu tanda hati dia telah mati disebabkan hasutan syaitan. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengok balik kita punya perenggan yang dari ni. Nah, kita baca habis ni ya. Sudahkah kita merancang untuk masa depan kita di hari akhirat nanti?
seperti mana kita telah merancang untuk hari tua kita di dunia ini. Nak buat perancangan untuk kebahagiaan hari akhirat, kena buat waktu lah, waktu kita senang kita kena buat. Apa dia? Antaranya tabung lalu jazat ni, lalu tu tanda apa dia? Tanda buat persiapan untuk hari akhirat, buat benda-benda yang soleh. Kata ulama, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi salihil a'mal. Orang yang dipandang hebat atas muka bumi bil mal, tidak lain dan tidak bukan sebab kereta dia banyak ya. Orang tengok hebat, masya-Allah. Duit kereta dah besarnya, rumah dah besarnya, baju dia mahal-mahal, branded, cap boya dah, cap unta dah, cap kucing dah, cap macam-macam cap dah, masya-Allah. Cap ayam pun dah, masya-Allah. Pasal apa? Tengok kereta dia, orang akan nampak hebat di dunia, masya-Allah. Tapi wa'izzul akhirati bi salihil a'mal. Orang yang hebat di hari akhirat adalah orang yang banyak amal soleh yang dia buat, masya-Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu pun, di antara amal soleh dengan syarat jangan lina. Main lina tak dapat apa. Ya, dia tak apa, saya main juga, dia tak main langsung, ada kena duduk dah. Kok mana pun dia nak pergi belakang, masya-Allah. Kan main duduk lipong, masya-Allah. Ada setan yang kacau mata manusia ketika mana melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu kitab saya baca, lupa dah nama apa. Setan tu dia duduk atas mata kita ada celek dia turun. Sedang boleh dia duduk dah dia turun lah. Ni setan kacau, masya-Allah. Kan dia main duduk lipong sejam setengah lagi dekat gua isi, masya-Allah. Kan dia terlupa nak bawa pen dengan kertas. Pasal dia adik beradik Abu Hurairah, jenis otak dia kuat, masya-Allah. Hafal ya, ingat tu ya, masya-Allah. Ya, jenis makan buah kismis bukan 7 biji ni, jenis kotak dia telah sehari ni, masya-Allah. Kau orang sini dah lah, tempat lain tu. Dia timah bagi tu, masjid biji besi tu, masjid timah bagi. Masjid biji besi, biji timah bagi. Alhamdulillah. Kan, apa dia tu? Dia main tu ngaji 2 jam, sejam setengah. Lekat dua. Dia keluar tengok kasut dia hilang, dia duduk maki ke kasut tu. Siapa duduk pada aku, dia ingat Ahmad masjid timah semua bagi rupanya pakai lebat, panggil macam penyamun tu dia. Dia maki orang, hilang lah satu ni. Duduk pikap ke kasut dia ni, masya-Allah. Naik motor pula, terjun lepak pula, kata oi pak hang dia kata, hilang pula, kelap pergi beli rumah pak dia dah, masya-Allah. Bini tanya, bang, malam ni ustaz ceramah apa? Dia kata sambung tak mana ustaz cerita apa? Dia kata tak, malam ni ustaz kira cerita kemahan berkah dia kata, kira puas lah. Dia bunuh, masya-Allah. Dia tak tahu lah nak apa lah, terlupa dia dah, masya-Allah. Dia kata ustaz cerita apa? Dia kata malam ni adalah ustaz cerita bab fiqh dia. Sebut elok dia fiqh hidup pertama mana ni, hakak lah fiqh tak lah. Nampak macam orang mengaji ni fiqh tak tahu dia main guna lah. Kan abang fiqh tak lah. Ataupun dia malam ni ustaz cerita bab fiqh, kemah ya fiqh lah. Kan sama lah tapi cara sebut tu, masya-Allah. Kan macam kita lah, nama apa? Nama Muhammad Mustafa contoh. Sedap lah sebut kalau orang Arab, sedap. Ni panggil Muhammad Mustafa, main ke kaunter 3, duduk lah, duduk ni, masya-Allah. Sebut bagi logat tu hak kena dengan bahasa dia. Kita dengar ustaz ya, kan pi kedai nasi kandang contoh, nasi kandang apa? Nasi kandang Ahmadiyah contoh. Arab sebut Ahmadiyah, sedap. Kita lihat Ahmadiyah bunyi apa pun tak tahu, masya-Allah. Sebut tu dia kena ngaji apa? Fiqh. Bini pun kemah dah daripada okok dia bukan kemah dah ya, masya-Allah. Ustaz kata apa? Ustaz kata antara Aisyah dengan subuh ni boleh jamak. Bini terkejut, biar tu subuh dengan Aisyah boleh jamak tu, masya-Allah. Biar tu aku ni, laki aku ni betul tapi mengaji ustaz sesat mana pula main timah lah ni. Dia kata boleh pergi jamak Aisyah dengan subuh ni mazhab Syiah apa tak? Dia pun esok main jumpa kawannya kat PA belakang. Dia kata kat PA betul tak? Semalam Ustaz Iman dia beritahu ada apa dalam fiqh ni, dia kata habis dia pun fiqh lah, belum lah dia sekepai kat pun. Dia kata
boleh jamak isyak dengan subuh tu. Hei, siapa kata dulu? Tak suami saya kata. Dia kata dalam kitab penawar hati apa tak duduk milih malam ni ustaz kata tak. Dia kata dah, ustaz kata boleh jima antara isyak dengan subuh. Oi, lagu tu aku dulu faham kau boleh jamak isyak dengan subuh. Jam tu oi. Pasal apa? Duk main pejam jelek, masya-Allah. Nah, habis ikut orang. Jadi apa? Jadi main ni jangan duk pejam, jangan duk jelek. Nah, kalau pejam mata hati telinga dengar nak apa? Ni kalau pejam orang buat timah ni pejam kira pejam tu ya dari bebek bayang ni nah tu cerita dia. Masya-Allah. Nah, ada satu masjid habis ada aku 20 orang. Kan belah-belah ni, belah tempat lain. 20 orang, masya-Allah. Dengar ni kira istiqamah fastaqim tu ni, masya-Allah. Duk tak duk lepas tu 10 orang pulang semua jenis muka besiang semua ni. Pi tanda masuk, pi tanda masuk, pi penik kita apa nak ceramah, masya-Allah. Hak di depan ni dah 10 orang. Kan semua dulu tu. Ui bagus semua depan ni pun. Kan seorang duk tunjuk kaki, lah dia tanya 5 pekak la ilaha illallah. 5 pekak. Hak 5 ni tak apa nak dengar. Macam orang duk cakap seorang mana tu. Masya-Allah. Macam tak ada orang lah. Nah, jadi jangan ada butuh lah. Kita ni Allah bagi telinga, bagi mata buat elok lah. Nah, jadi balik tidur nah, tu dia. Tu di antara yang disebutkan oleh para alim ulama dan seterusnya. Sejauh mana persiapan yang telah kita sediakan untuk menghadapi kematian yang bila-bila masa mungkin menemui kita, maka bersiaplah sebelum terlambat dan bertaubatlah sebelum pintu taubat ditutup, dan berusahalah untuk mengobati hati, membersihkan jiwa daripada akhlak mazmumah, sifat-sifat tercela, dan berusaha untuk menghiaskannya dengan akhlak-akhlak mahmudah, sifat-sifat terpuji, dengan bercerminkan kepada tunjuk ajar yang telah diwariskan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai hadiah besar kepada umatnya. Ikut perangai Nabi, ikut sunnah Nabi adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dalam kitab ulama sebut, dalam hadis Nabi, Nabi kata barang siapa yang berselawat ke atasku sekali selawat, maka Allah bagi kepada dia 10 kali selawat. Kata ulama, Allah tulis kepada 10 kebaikan. Ini dalam hadis Nabi. Tapi sebahagian para alim ulama berpendapat siapa yang berselawat kepada Nabi sekali selawat, maka akan diberikan kepada dia kelebihan 40 kelebihan. Masya-Allah. Banyaklah ulama sekarang tu dia ada 40 kelebihan jika sekali kita selawat kepada Nabi SAW. Tu saja-saja selawat ya, ataupun puji baginda Nabi SAW, ada penawar dia, ada penyembuhan dia. Antaranya disebutkan Al-Imam Al-Busairi rahmatullahi alaih yang karang qasidah puji baginda Nabi SAW dalam kitab Barzanji tu dah. Kan orang tua-tua tu bila ada rumah kena ibadah berzanji, masya-Allah. Kan berzanji sedap ya, masya-Allah. Maka waktu Imam Busairi dia tulis apa? Dia tulis bait-bait qasidah memuji baginda Nabi. Ketika tu dia punya badan dia stroke, lumpuh, masya-Allah. Dia tulis punya tulis, tiba-tiba waktu tulis tu dia tertidur, masya-Allah. Bila tertidur dia mimpi Nabi mai kat dia. Tu dia ulama dulu mimpi Nabi mai, kita mimpi tak tahu nak tampang masya-Allah. Pelik semua kita ni pasal apa? Dosa banyak tu kita. Kan mimpi Nabi mai. Bila Nabi mai, Nabi letakkan selendang di atas apa? Atas badan Al-Imam Al-Busairi rahmatullahi alaih. Bila letak saja, ketika tu Nabi pun apa? Tak ada daripada Nabi letak, lepas tu hilang. Dia sedang daripada tidur dia. Bila sedang daripada tidur dia, berkat mimpi jumpa Nabi, dia mendapati selendang hak Nabi letak tu memang ada atas badan dia. Masya-Allah. Tu hebat ya ulama tu, masya-Allah. Lepas selendang ada, ketika tu Imam Busairi mendapati tubuh badan dia kembali normal, tak ada pun lumpuh macam dia duk rasa sebelum ni. Pasal berkat memuji baginda Nabi SAW. Kita puji Nabi kan, selawat macam-macam selawat ada ulama ajar. Selawat yang paling sempurna selawat Ibrahimiyah, selawat yang kita duk baca dalam tahiyat akhir tu
kan. Selawat apa lagi? Sallallahu alaika ya Muhammad ada, Allahumma salli ala Muhammad ada, sallu ala nabi. Buatlah selawat apa pun, yang penting selawat tu selawat hak betul ya. Jangan duk merapu pelik kan selawat. Masya-Allah, bang tanah, bang dengan berkat Nabi Muhammad tu bukan dia, atau mau duk pelempang atas dia. Boleh tahu duk merapu merepek apa. Masya-Allah. Kan kita apa? Selawatkan Nabi, qasidah ada. Sebelum tidur qasidah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan apa dah qasidah dah macam-macam qasidah. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi, An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi, wa yanalul barakat kullu man salla alaihi. Duk anak dah lewat pak mengendang anak nasi. Oh syu'ah, masya-Allah. Kan mak min temporing yang sika dah temporing hak bunyi ketang-ketang ada bersiro. Kan mak min sika dengan temporing mak muka macam syam kami kasih kasih poi mak dah buat. Masya-Allah. Habis tu pak buat anak pun terik. Oh habis syekh biyah lah. Masya-Allah. Pak pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangan duk gulung tekuk pot daun jatuh. La ilaha illallah. Macam-macam orang kita ni semua ada mai. Masya-Allah. Kan anak pun selawat, pak selawat puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayang Nabi. Antara benda yang Nabi tak pernah tinggal sembahyang jemaah di antaranya. Kan orang timah bila azan ni mereka tak dengar. Masya-Allah. Nah, bukan orang timah ni lah, timah tasuh belah pelih contoh kan, belah tu mana ada petasi ya dah. Masya-Allah. Kan kita bang ni kita tak apa nak nampak ni dalam masjid dah macam jerebu. Oh salah, jerebu pula tak nampak masjid. Masya-Allah. Kita pun habis dah jerebu, kita pun bang. Bila bang dia kata speaker tak bunyi, speaker luar kan dah ni orang tak bagi bunyi speaker luar. Dia kata betul pula dah. Masya-Allah. Tak apalah guna pun. Nah, dia tak dengar pula. Kita pun tukar pun satu bahagian, satu angle tu 4 speaker, 4 kali 4 16 speaker. Masya-Allah. Speaker hak panjang-panjang, hak muncung. Masya-Allah. Kan hak muncung tu sebiji tu 900. Masya-Allah. Kalau duk ada 16 tak berapa puluh ribu speaker saja nak bagi orang ramai. Tok bila bumbang Allahu Akbar, dia tak dengar lah. Tak pandai syok lah. Kik tak ada, dia ada kik tak ada udah. Masya-Allah. Kita pun panggil dah azamah mezah no hak esok bayar 5,000 kat azamah. Masya-Allah. Pasal apa? Nak tarik orang naik masjid ni, dia pun tarik azamah bohong ni kat azamah tu. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, azamah yatimah yang gemah ya. Masya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak bini dia rumah abang punya panjang abang tu. Hazamah mai. Pergi tengok. Hak bini pun. Hak lelaki pun naik gerek tak tengah dah. Hak jenis pedal sebelah. Zaman Jepun punya gerek tu. Taruh. Masya-Allah. Nah, dulu kini selamanya lelaki ni. Kayu punya kayu. Sampai habis azan. Dia duk ingat gas hazamah. Rupanya orang lain. Cuy, orang timah lah. Dia ingat gas hazamah. Bali pula. Tak main juga. Masya-Allah. Sampai dekat rumah, bini tanya abang kau tak bayang terus dah lalang dia. Hak lelaki kata dah hang pergi tengok ya, pergi tengok saja. Kita balik ya. La ilaha illallah. Hak lelaki pun pasal. Masya-Allah. Jenis peduli sangat pun bayar lah. Tak main juga. Panggil kepada Rabbani pula. Allah yarham Ustaz Asri. Bagi pula mezang. Pasal apa? Nak pergi penuh juga ni masjid orang ni. Masya-Allah. Nah, alam ni penuh ni 40,000 masuk tak main. Masya-Allah. Ustaz Asri main. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak asli kau. Masya-Allah. Mereka main dah. Allahu Akbar, Allahu
Dan tengok aku diingatkan Rabbani Ustaz gemuk benar dia tahu aku tak tahu balik pula tak main juga bawa ni. Masya-Allah. Dah dipanggil untuk bilik Masjidil Haram bayar RM20,000. Masya-Allah. Naik kapal terbang peribadinya. Masya-Allah. Kan kapal terbang peribadinya. Turun di mana? Turun di Bayan Lepas. Masya-Allah. Belakang tu MAS 1 Malaysia Kemas tu kan. Kan main bagi kita. Dia tanya aina mai? Dia tanya orang cakap orang besar tak mai? Aina mai? Mai dia tahu. Kita kata no dia pun dia pun orang utara cakap duduk paling bodoh dunia orang utara cakap tengok dalam televisi tak tahu dia tengok terbakar tu betul kami tipu bomba setengah jam orang sampai tu dia cakap dengan hati yang dalam televisi bodoh dia masya-Allah termasuk cakap kan dia buka boleh tengok ustaz utara ceramah ni sedap juga bahasa tapi dia tergelak masya-Allah kan belah utara belah Kedah belah Pinang ni dia nak tengok ke mamak boleh dia lembut sikit kan dia masuk wawancara dalam televisi kami kira bangga Perdana Menteri main tempat kami dia kira bangga kami rakyat Malaysia bangga lah dia masya-Allah kan ada tattoo dengan terbakar tattoo dia guna tattoo masya-Allah Allah Rabbi panggil Syekh Ali Mullah Hafizahullah Tok Bilal Masjidil Haram masya-Allah dia pun masuk buka mikrofon Kemas Tera ni main menjadi timah masya-Allah kipas besarnya 2 tahun dia pun tarik pasal apa nak bagi orang main masjid masya-Allah antara akhlak Nabi akhlak mahmudah memarahkan rumah Allah dia pun bang ni letih dah ni pun Nabi Abiyah ni lawa yang marah lawa tapi jangan tahu yang tu jaga tadi tu pun masya-Allah ni lawa dia pun tarik Allah masya-Allah. 16 speaker ada atas tu. Masya-Allah. Dia main kata Allahu Akbar Allahu Akbar. Tu dia ya. Dia habis dah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله بها حي على الفلاح حي Malaysia habis kata ainal fulus duit mana kita kita kata ni dah 20,000 kita pun bagi dia kira-kira 20,000 yang fee dia tak cukup kata tak boleh kata ringgit dah bayar 30,000 cemeh kena buat pula 10,000 pasal apa nak bagi orang main masjid tak mau main juga jadi kita ni hak main masjid kekalkanlah dengan kita punya apa bagi kita punya momentum kita ni lah kita punya
apa dia akhlak kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sekali dulu, marilah kita mendengar nasihat baginda yang timbul daripada perasaan yang sangat cinta kepada kita, di mana tidak ada satu jalan daripada jalan kebaikan kecuali telah baginda tunjukkan kepada kita, dan tidak ada satu jalan daripada jalan kejahatan kecuali telah baginda melarang kita daripada mendekatinya. Maka marilah kita mendengar amanah baginda supaya kita dihimpunkan pada hari kiamat nanti bersama-sama dalam barisan umatnya. Barisan umatnya, bukan barisan dia, barisan umatnya yang setia kepadanya dan mendapat syafaatnya yang besar, kerana kita tahu menghargai nasihat dan tunjuk ajar yang telah baginda berikan. Mudah-mudahan 40 hadis yang dihimpunkan dalam buku ini menjadi penawar kepada hati-hati kita, terutama untuk hati penyusun yang dhaif ini, yang mana hatinya sentiasa memerlukan kepada penawar yang berkekalan dan rawatan yang berterusan dari masa ke semasa. Amin. Qala Allah Ta'ala, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Pada hari kiamat sudah tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, yang bersih. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Wallahu a'lam. Bulan depan kita masuk pada hadis yang pertama, sekiranya dipanjangkan umur insya-Allah selamat menyambut ma'am hijrah. Mudah-mudahan kita semua menjadi daripada ahli syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Seperti biasa di luar sana, kepada ibu-ibu dan bapa-bapa yang nak membantu pembangunan Ma'had Dakwah Al-Islamiyah, bolehlah dapatkan minyak kasturi, minyak wangi kasturi jualan amal kita, boleh dapatkan di luar sana, harga RM10. Sebahagian daripada keuntungan kita masukkan ke dalam tabung pembangunan Ma'had Dakwah Al-Islamiyah di Padang Nurah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.